perjalanan ini, ada insan yang hadir bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi meninggalkan kesan. Bukan sekadar mengajar, tetapi membentuk jiwa dan masa depan. Tuan Haji Zubair bin Tasali, nama yang tidak asing dalam kalangan warga SMK DKT. Beliau dilahirkan di Kampung Tebong Melaka pada tanggal 25 November 1969. Hasil didikan pasangan mulia Encik Zashali bin Abdul Karim dan Puan Halimah binti Siddiq. Sejak kecil, semangat menuntut ilmu telah terpahat dalam diri beliau. Pendidikan awal bermula di Sekolah Kebangsaan Tebong Melaka, seterusnya di Sekolah Menengah Dinas Kebangsaan Pulau Sebang. Perjalanan akademik beliau diteruskan di peringkat universiti dengan penuh tekad dan kesungguhan. Beliau memperoleh Diploma Kesihatan Haiwan dan Sains Penternakan di Universiti Pertanian Malaysia, diikuti Bachelor Sains Ekonomi Sumber di Universiti Putra Malaysia. Seterusnya, melengkapkan diri sebagai pendidik melalui Diploma Pendidikan Pengajian Matematik di Maktab Perguruan Batu Pahat. Dalam kehidupan pribadi, beliau bertemu jodoh dengan Puan Julaili binti Jumaid pada tahun 1968 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu 3 perempuan dan seorang lelaki yang menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan beliau. Langkah utama sebagai pendidik bermula pada 20 Januari 2003 di SMK Rantau Panjang Bestari Jaya. Seterusnya, bermula 1 Februari 2013, beliau mencurahkan bakti di SMK Bukit Kuching Tengah hingga ke tarikh persaraan pada 31 Januari 2026. Sepanjang 23 tahun berkhidmat sebagai guru matematik, Tuan Haji Zubair bukan sekadar menyampaikan formula dan nombor, tetapi menanam nilai disiplin, ketekunan dan percayaan diri dalam setiap anak didik. Lebih daripada seorang guru, Tuan Haji Zubair juga dikenali sebagai seorang pendidik yang bersifat kebapaan. Lembut tutur katanya, tenang pendekatannya, tegas dalam prinsip, namun penuh kasih dalam bimbingan. Bagi ramai anak didik, beliau bukan sekadar cikgu matematik, tetapi figura ayah di sekolah yang sentiasa menawarkan kejayaan mereka dalam diam. Ini kisah tentang bulan, bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang coba kami eratkan. Moga berkekalan selamanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Zubair. Semoga diberikan kesihatan yang sihat sepanjang menikmati tempoh-tempoh bersara, dan juga dimaklumkan bahawa bersara adalah bukan satu noktah terakhir, tapi adalah titik permulaan kebahagiaan untuk Cikgu Zubair. Selamat bersara, semoga sentiasa sihat, ceria dan bahagia. Selamat bersara Cikgu. Semoga Cikgu Zubair sihat selalu dan bahagia bersama family. Selamat bersara Cikgu Zubair, sihat selalu. Selamat bersara kita ucapkan, semoga sihat selalu. Terima kasih segalanya. Salam kemaafan dipinta. Kenang-kenanglah kami dalam doamu. Selamat bersara Cikgu Zubair. Saya mengharapkan Cikgu Zubair jangan lupakan kami di sini. Okey, good luck Cikgu Zubair. Selamat bersara Cikgu Zubair. Moga maju jaya. Jaga keselamatan dan semoga berbahagia. Selamat bersara. Semoga sihat selalu bersama keluarga. Semoga maju jaya, semoga murah rezeki, sihat sentiasa, dipanjangkan umur, dan jangan lupa dekat kita orang dekat sini lah, insya-Allah. Bye bye Abang Zubair. Selamat bersara Cikgu Zubair, hati-hati selalu, Sihat selalu. dan Cikgu Zubair always stay cool. Selamat bersara kepada Cikgu Zubair. Semoga sihat-sihat selalu dan jaga kesihatan lah selepas pencen. Selamat bersara Cikgu Zubair. Semoga berbahagia di samping keluarga tercinta. Selamat bersara Cikgu Zubair. Terima kasih banyak Cikgu Zubair atas jasa dan sumbangan untuk sekolah.
Cikgu Zubir, selamat bersara. Selamat pencen. Okay, ada masa datang sini balik. Okay? Selamat bersara Cikgu Zubir dan semoga maju jaya. Happy selalu Cikgu Zubir. PKT di hati. Hai Cikgu Zubir, selamat bersara. Kami daripada kelas 4 yang tahun lepas mengucapkan selamat bersara. Ini kisah tentang bulan, bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang coba kami eratkan. Moga Assalamualaikum kepada semua pelajar. Saya ucapkan selamat belajar bersungguh-sungguh, belajar rajin-rajin. Jadilah anak murid yang menggembirakan guru-guru dan juga ibu bapa. Langkahmu mungkin terhenti di sini, namun jejak baktimu kekal abadi. Hari ini, walaupun langkah cikgu melangkah pergi dari bilik darjah, namun legasi ilmu, kenangan dan nilai yang ditinggalkan akan terus hidup dalam hati warga sekolah dan anak-anak didik. Terima kasih cikgu atas pengorbanan, atas setiap nasihat, atas setiap kesabaran dan atas setiap didik yang telah disurahkan demi pendidikan. Selamat bersara cikgu.